Selamat petang dan salam sejahtera. Saya bekas pegawai Waran Mut Anak Merum tentang alat muzik tradisional Ya. bangsa Iban, Ya. iaitu Dayak Iban lah. Okey, yang pertama panggil bebenai. Yang kedua iaitu tawak. Tawak. Tawak iaitu gong lah, tawak. Yang ketiga iaitu genang. Jenang. Okey. Yang keberapa, yang keempat tadi iaitu engkerumu. Jadi semua itu adalah alat muzik boleh dicantumkan apabila kita melakukan supaya semasa macam masa gawai, Gawai. ada peresmian, masa menteri-menteri melawat, ya. Jadi inilah alat muzik tradisional bangsa Iban untuk memeriahkan semasa, okay, seperti biasa gawai lah. Okay. Jadi orang yang untuk mengelolakan adalah orang yang terlatih. Terlatih untuk memainkan peranan untuk apa nama? Untuk bermain. Untuk dia boleh menjadi orang kata baiklah berfungsi. Semasa alat muzik tu dimainkan, ada yang dapat memainkan apa nama ajat tradisional Iban, untau dan lain-lain. Boleh diteruskan dengan alat muzik. Itulah dinamakan alat muzik tradisional bangsa Dayak Iban.